Hai, saya Mr. Liu sini. Mari kita tengok Form 4 MS bab 4 log jati, natural log. First step, kalau nampak log, apa yang you kena tahu? Kita kena tahu sikit-sikit basic log dahulu, iaitu kalau saya bagi anda log A, B sama dengan C. Kalau saya nak cari B, apa yang berlaku ialah A akan pindah ke sana, artinya log tersebut kita pindah sana, tolak C naik, akan dapat A kuasa C. Ini formula yang kita akan pakai sekarang. So kita tengok kembali kat sini, apa sebenarnya log? So log sebenarnya adalah log base E, asas dia E. Lepas itu apa yang kita buat sekarang ialah kita pindahkan E ke sana. Apabila you pindah E ke sana, you akan dapat E kuasa 3. Lepas dapat E kuasa 3, sekarang kita boleh selesaikan cari X. So nak cari X, tambah pindah sana jadi tolak. Lepas itu pindahkan 6 ke sana, bahagi dengan 6, tekan kalkulator, dapatlah jawapan. Saya letak dalam 4 angka berarti. Siap, itu dia. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini, kami akan membantu anda.